Buat apa orang wahai tuduh Ibn Taymiyah tahu tak? Sebab dia lah berjaksa pada agama Islam, orang lain tak kuasa nak buat seperti dia. Sebab dia kena tuduh tu kuat. Tu pas Syekh kita Lutfi ni. Kuat tak orang tuduh dia? Kuat. Buat apa? Sebab orang tak kuasa buat sepengah dia buat. Tak ada nak puji dia tapi hak sungguh. Tu nak we tahu. Ibn Taymiyah, apa nak tahu dia? Majmu' Fatawa 37 jilid tu. Baca. Nak tahu setara mana. Mula Dr. Jihad rahmatullahi alaihi itu dia kata. Kita ni mazhab Syafi'i tapi apabila baca Majmu' Fatawa tertarik. Tertarik dengan apa? Tertarik dengan adillah yang dia bawa datang. Dalil yang dia bawa datang. Alasan yang dia bawa datang mari tertarik. Kita berbelah tu juga apabila tengok. Pada mau kata Azhar tak ada mengajar belah tu. Mu dak ambil dah. No, ni kita Azhar ni weh. Ni nak kecek kita tahu sikit ni. Ni kita. Azhar ni. Mawsu'ah Fatawa Al-Imam Ibn Taymiyah fil Muamalah wal Ahkam Maliyah ni Azhar. Pia Fadilatul Imam Al-Akbar Ali Jum'ah. Tu. Sebab tu hari ni kita jangan duk kecek benda kita tak tahu. Lagi hukum dia sedak-sedak mujassimah musyabbihah tahu ke dak. Biasa ngaji ke dak sutih buk kita ya. Sebab tu Mullah Babadi kata kecek Ibn Taymiyah mengaji kitab apa Ibn Taymiyah sebut mai. Ngaji dengan tok guru mana? Ngaji bila? Kalau tak boleh jawab dia kata kusai guni bawa budu boleh tukar main ngaji pak kita nak ajar. Kan? Sebab kecek benda tak tahu ni berat. Kecek apa benda tak tahu? Tuhan murah kecek benda tak tahu. Mai dai. Tak leh. Nduk kata kau orang gitu, kata kau ulama pula. Sama ke ulama lapis Ibn Taymiyah dengan kita nak ujar tu sama tak? Ulama kita hak kita nak puja tu sama ke dak dengan ulama ummah umpama ni, ulama millah umpama ni tak sama. Sebab tu duk oyak dah je duk pakai Ibn Taymiyah. Hak tu bak lain dengan tak reti kita tak tahu.